Assalamualaikum semua. Selamat pagi. Alhamdulillah, hari ini 20 hari bulan 1 2026. Pandak hari ni nak meneruskan kerja-kerja dekat sebelah bilik air ni. Sini dah cukup kering. Pandak nak angkat batu, tutup sampai bendul ni. Lepas tu tangga dah siap 2 step. Ni step ketiga dalam proses. Pandak nak boleh siap, insyaAllah siapkan hari ni. Sambung step 3, 4 dan 5. Okay. Tandas kita dah boleh guna, InsyaAllah. Nanti Pandak kemaskan bilik air ni. Pandak dalam perkiraan cik solution macam mana nak buat. InsyaAllah pakai exposure juga. Pandak cuba cari nak cari pemegang tempatan, minta advice. Doakan Pandak sihat, doakan Pandak sihat, doakan Wan juga sihat, insyaAllah. Moga memudahkan segala urusan kerja. Begitu juga keluarga kita semua, mudah-mudahan semua sihat. Sahabat-sahabat semua, insyaAllah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pemudahkan segala urusan kita. Sihat semua, insyaAllah. Assalamualaikum. Amin, amin, rabbal alamin. Sayang semua. Assalamualaikum semua. Alhamdulillah. Hari ini 21 hari bulan 1 2026. Alhamdulillah. Mak Ndak hari-hari pagi-pagi dah turun dia. Assalamualaikum Mak Ndak. Okay, terima kasih. Rajin dia sapu-sapu lama pagi. Pandak kena teman kejap. Pandak buat kerja atas-atas sekejap. Takut monyet je, banyak monyet kat sini. Wan berkelubung lagi tu, tengah minum makanya kat dalam. Sejuk katanya pagi ni. Pandak masih meneruskan kerja-kerja nak buat sebelah-sebelah bilik air ni. Buat tangga. Ikat batu tak siap lagi. Okey. Pandak tunjukkan sikit. Ni pakai batu yang semalam Pandak dapat ikat. Allahu Akbar. Ni ikat separuh lagi, insyaAllah. Okey. Tangga dah siap. 3 step. Ni step keempat, step kelima, insyaAllah. Pandak usahakan tandas dah boleh guna. Bilik air Pandak postpone dulu. Mak Ngah nak balik ni kan, nak pakai. Pandak nak usahakan tangga ni supaya Mak Ngah boleh pakai nanti, insyaAllah. Doakan Pandak sihat, doakan Pandak sihat, doakan Wan juga sihat, keluarga kita semua sihat, insyaAllah. Sahabat-sahabat juga, mudah-mudahan Allah Ta'ala pemudahkan segala urusan, insyaAllah. Amin, amin, rabbal alamin. Assalamualaikum. Assalamualaikum semua. Selamat petang. Alhamdulillah. Hari ini 22 hari bulan 1 2026. Alhamdulillah. Pandak dah berapa hari tak update kan. Benda-benda yang sama je. 1-2 hari ni. Pandak update tangga, update kat batu. Tapi tak apalah. Tak petang-petang ni Pandak update jugalah. Just nak info. Cetak konkrit dah sampai sini. Lagi separuh. Atas ni nanti sambung dengan kayu. Sana jaring. Yang sebelah sini dah hampir habis. Tinggal sikit konkrit dia. Sini tak ada ikat batu. Pintu
jenang dah siap. Tinggal naik pintu. Okey, ikat batu. Tinggal lagi sikit. Alhamdulillah. Tangga dah siap. Alhamdulillah. Step dia rendah. Agak-agak dalam 8 inci setiap satu step. Ada tambah satu lagi ni. Okey, alhamdulillah. Bilik air Panat dah cuci pagi tadi. Alhamdulillah. Dah boleh guna. Alhamdulillah tak ada bocor lagi. Tak ada air takung banyak. Tak ada air takung lagi lah. Itu memang air tak lari lah. Rata kan. Okay. Alhamdulillah. Setakat tu lah Pandat update hari ni. InsyaAllah besok nak sambung. Okay. Doakan Pandat sihat. Doakan Pandat sihat. Doakan kawan juga sihat. Keluarga kita semua sihat. Sahabat-sahabat semua. InsyaAllah mudah-mudahan sihat semua. Moga dimudahkan Allah segala urusan dan kerja-kerja kita. Assalamualaikum. Sayang semua. Amin.